Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat berpuasa. Pada hari yang kedua Ramadan kemarin, kawan saya telefon saya pada sebelah petang, lebih kurang dalam pukul 4 petang. Dia bagi tahu bahawa anaknya accident balik daripada pergi beli barang di Pekan. Accidentnya pada sebelah pagi, lebih kurang dalam pukul 10 pagi tu. Maka ketika accident tu, anaknya pengsan, tak sedar diri, dibawa ke hospital. Dan anaknya sedar daripada pengsan tu lebih kurang dalam pukul 3 petang. Jadi dia bertanya kepada saya, anaknya berpuasa sebelum accident tu, maka adakah puasanya itu batal? Jadi abang-abang, akak-akak yang dirahmati Allah, salah satu perkara batal puasa, ayat kitabnya berbunyi pitam sepanjang hari. Pitam ni bermaksud pengsan lah, sama maksudnya. Jadi yang membatalkan puasa ni pitam atau pengsan sepanjang hari. Maksudnya, jika dia mula pengsan tu sebelum masuk waktu subuh dan sedar daripada pengsannya setelah masuk maghrib, maknanya tidak ada langsung ruang untuk dia imsak pada waktu siang tu. Maka barulah batal puasanya. Maka dalam kes accident tadi, puasa anaknya tidak batal. Walaupun dia tak sedar diri, pengsan beberapa jam, tetapi dia tidak pengsan, tidak pitam sepanjang hari. Jadi kalaulah kita ni pengsan pitam di siang hari dalam bulan Ramadan, tetapi tidak sepenuh waktu siang itu, maka puasa kita tidak batal. Contoh, jika kita selepas bersahur, sebelum masuk waktu subuh, kita masuk bilik air, jatuh dan pengsan, tak sedar diri. Kemudian lebih kurang pukul 5 petang, pukul 6 petang, kita sedar daripada pitam, daripada pengsan itu, maka puasa kita tidak batal. Puasa pada hari itu tak payahlah untuk diqadhakan selepas Ramadan nanti, kerana puasa itu sah. Sama juga jika kita pengsan atau pitam pukul 8 pagi dan kita sedar daripada pengsan pitam itu selepas masuk waktu maghrib, maka puasa kita juga tidak batal. Puasa itu sah, tidak perlu diqadha, kerana kita sempat untuk imsak. Imsak ni maksud menahan diri, maknanya berpuasa walaupun sekejap pada waktu siang. Jadi abang-abang dan akak-akak yang dirahmati Allah, yang membatalkan puasa dalam bawah tajuk pitam sepanjang hari, iaitu apabila kita pengsan pitam itu bermula sebelum masuk waktu subuh dan kita sedar atau terjaga daripada pengsan itu setelah masuk waktu maghrib, maka barulah puasa itu batal, puasa itu tak sah, dan kita wajib qadha setelah selesainya Ramadan nanti. Itulah perkongsian pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.